babas para babas para babas babas rencah hidupku. Masya Allah, tabarakallah. Dah dengar dah saya sebut apa tu? Maksudnya kita berada di segmen tajaan bersama dengan Babas. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Haji Azrain Muhammad. Alhamdulillah. Ketua Pemasaran Babas. Yeah. Ni kali kedua kita jumpa ya, Tuan Haji. Alhamdulillah. Masya Allah, hari ni berbaju merah. Baju merah. Pen merah, pen hijau. You kata jangan sambung. Jangan sambung. Masya Allah. Okey, hari ni kita bercerita pula tentang produk Babas yang kita nak tahu sebenarnya bila Babas ini sendiri ditubuhkan dan sekarang ni kat mana kilang dia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zee. Okey, Babas kalau sedia maklum kilang kami ada di Selayang dan di Rawang. Tapi itu episod hari tu saya ada cakap bila Babas ditubuhkan. Zee tahu bila? Tahun berapa? Quiz. Saya ni kan Tuan Haji, Masya Allah sangat. Saya punya kepala ni Masya Allah sangat. Okey. Sangat Masya Allah. Kadang-kadang saya punya birthday suami saya pun saya lupa. Okey, saya refresh. Syarikat Babas ni kalau semua yang tak tahu, kita dah ada di Malaysia ni dah lebih 47 tahun. So dalam 3 tahun ni kita akan menyambut ulang tahun syarikat Babas yang ke-50 lah. Ke-50. Jadi ramai tak tahu kita dah sejak tahun 77 Babas ada di Malaysia. Dan kita ada 5 kilang, ada 3 di Selayang dan 2 kilang kita di Rawang. Orang banyak confuse, orang ingat kilang Babas ni di Penang dekat. Kenapa? Sebab mungkin kat Penang banyak syarikat pengeluar ratus juga. Tapi saya nak cakap di sini kilang Babas hanya di Selangor saja. Kalau orang cakap kilang Babas di luar di negeri tak lain, ada, memang bukan. dekat Selangor. Memang hanya di Selangor, di Selayang dan di Rawang. Dan kita dah bertapak 47 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. 50 berapa? 50 tahun. 47 tahun, lagi 3 tahun 2027 kita akan menyambut ulang tahun ke-50. Okey, baik. Ingat 47 tahun ada 30 nanti kena tanya saya dah ada jawapan masya-Allah. Okey, Tuan Haji untuk sempena dengan Salam Baitullah 2025 ni insya-Allah mungkin ada produk rangkaian yang ingin dipromosikan kepada pengguna Babas, pengguna setia Babas insya-Allah. Okey, untuk sambutan Hari Raya Haji Aidiladha yang akan datang ni, of course kalau ibadah yang kita lakukan adalah ibadah korban kan. Betul. Jadi kita beramal, berkorban, selalu kita haiwan kambing, lembu ataupun unta kan. Jadi kebanyakan orang Melayu kita ni akan memasak menu sup kambing ataupun kari ataupun kurma. Jadi kita mempertengahkan produk-produk rempah ratus Babas seperti rempah sup, serbuk kari daging, serbuk kurma. Sedapnya insya-Allah. Dan kalau ada orang dia nak goreng, nak buat sambal, nak pedas, kita ada serbuk cili dan serbuk kunyit. Tapi yang main one kita ketengahkan selalu di Hari Raya Haji ni rempah sup. Rempah sup. Sebab banyak orang masak sup ada dekat tepi saya di sekarang ni. Masya-Allah. Kan macam bila ibadah korban tu bukan hanya daging kita dapat tulang sekali. Masya-Allah. So kita masak rempah sup, sup kambing, sup tulang, sup lembu, daging. So memang sekarang pun dah lapar sedap. Bila sebut je saya jadi macam lapar. Masya-Allah. Okey, mungkin juga Tuan Haji di sini kesempatan Tuan Haji untuk mengucapkan orang kata macam kepada pengguna setia Babas kan sempena musim haji ni, mungkin ada kata-kata yang ingin diucapkan kepada pengguna setia Babas. Alhamdulillah sempena Hari Raya Haji yang akan datang ni adalah Aidiladha. So pihak Babas, saya mewakili pihak pengurusan Babas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan semoga ibadah korban ni memberi kita keberkatan lah sepanjang hidup kita dan memberi sinar kebahagiaan juga kepada diri kita dan keluarga kita. Kita kena ingat untuk Hari Raya Haji ni banyak amalan yang berterusan yang dapat membawa keberkatan seterusnya lah. Jadi kalau kita ingat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan. So jadi saya harap semua pengguna-pengguna Babas di sana dapat
mendapat keceriaan jugalah. Amin. Dengan memasak menggunakan produk-produk Babas. Saya rasa memang confirm habis. Saya ada nak bagi satu info. Tadi bercakap berkenaan produk Babas. Kita ada buat Nielsen research. So produk Babas ni dia memang antara produk yang kalau 1/3 daripada suri rumah di Malaysia ni memang ada produk Babas. Betul. So satu daripada 3 lah. Mana sesiapa memang ada salah satu produk Babas. Jadi memang ramailah rakyat Malaysia yang menggunakan produk Babas, dan kami pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana setia menggunakan produk kami. Yang penting produk kami bersih, halal dan berkualiti. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, amin amin amin. Dan ni kita last saya nak tanya jugalah dengan Tuhan bagi Tuhan bagi pihak Babas. Mungkin ini penglibatan Babas ni dalam penajaan Salam Baitullah 2025. Sebenarnya apa yang ingin dicapai ataupun apakah inspirasi Babas sehingga boleh melibatkan diri dalam Salam Baitullah ini, insya-Allah. Alhamdulillah, ini adalah kali pertama Babas kita menyertai untuk penajaan Salam Baitullah 2025 ini. Kami sentiasa menyokong program-program yang memanfaatkan orang ramai, program-program Islamic content, dan supaya kami dapat mendekati para pengguna, dan untuk menunjukkan Babas juga kami berprihatinlah kepada jemaah-jemaah yang ke Baitullah untuk mengajar ibadah haji. Dan program Salam Baitullah ni antara program yang memberi manfaat bukan hanya kepada rakyat Malaysia dan semua umat muslimin di luar sana lah. So kami bersyukur dan rasa berterima kasihlah kepada pihak TM menjemput kami untuk menyertai penajaan ini. Di hasrat kami hanya apa yang ingin dicapai daripada ini adalah program CSR kami. Ia tiada berkaitan dengan commercial ke sales. Ini hanya kami untuk menaja program ni, untuk kami mendekatkan diri dengan masyarakat, menyantuni para penonton di Masjid Putra ini, dan supaya penonton-penonton di luar sana dapat mengenali produk Babas ni lebih dekat lagi lah. Lebih dekat, insya-Allah. Sebenarnya ada buka ni kan dekat sini kan? Kita pun ada buka booth di sini di Masjid Putra. Tapi sambutan dia tak berapa sangat. Tapi kita masih buka lagi, alhamdulillah. Dan kita pun ada memberikan macam goodies bag, pack produk Babas secara percuma. Jadi kepada semua orang ramai datang ke Masjid Putra boleh menyaksikan live shooting Salam Baitullah setiap hari. Kita ada baki 5 hari lagi. Betul. 5 ke 4 hari lagi sehingga 7 hari bulan Jun ni, Sabtu ni. Lepas tu dah tak ada. Lepas tu tak ada dah. Tak ada dah. Kita dah tak jumpa dah. Sedih. Kita dah berkampung 2 minggu di sini kan. Betul. Sedar tak sedar sebenarnya kan. Dah hampir 2 minggu dah. Sekejap je rasa dia. Sekarang pun dah masuk berapa 5 Zulhijjah kan. Betul. Lagi beberapa hari je dah habis dah 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Jadi mungkin ada Tuan Haji ada sedikit mungkin ada pesanan ke, ada nak bagi apa-apa kata ucapan ke sebelum kita habiskan kita punya ni. So di Pak Babas kami ucapkan kepada semua jemaah Malaysia yang menyertai rombongan haji mendapat haji yang mabrur. Amin. Dan dipermudahkan urusan. Amin. Dan semua ibadah kita diterima Allah, insya-Allah. Dan kepada semua muslimin muslimat di Malaysia, selamat menunaikan ibadah kurban. Sesiapa yang berpuasa Arafah ni, hari Jumaat ni, semoga puasa ini dapat memberi kita keberkatan lah. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Haji sudi bersama dengan kami lagi di Salam Baitullah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini bersama dengan penaja utama kita, insyaAllah.